Sorotan berita setakat jam 2 petang, Selasa 22 April 2025. Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin ditugas meredakan ketegangan dalam Bersatu Perak selepas permintaan pertukaran kerusi di Dewan Undangan Negeri yang dianggap sebahagian perebutan kuasa bagi peranan pemangku ketua pembangkang. Pemimpin Bersatu berkata beberapa adun dan ketua bahagian tidak berpuas hati dengan ketua Perak, Ahmad Faizal Azumo, menghantar surat kepada DUN meminta adun Sungai Manik, Zainul Fazzi Paharudin, menukar kerusi dengan adun Cangkat John Naziruddin Bandi. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata parti itu tetap akan menggunakan Al-Quran dan Hadis di pentas ceramahnya termasuk ketika berkempen kerana ia panduan yang diturunkan Allah kepada umat Islam. Beliau berkata demikian sebagai mempertahankan Presidennya Hadi Awang yang dilaporkan berkata kemenangan politik bagi Islam patut diutamakan berbanding menunaikan haji atau umrah yang ditegur Menteri Hal Ehwal Agama Naim Mokhtar. Penganalisis berpendapat Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Ni Ahmad masih boleh membuka jalan dan imej politik jika berjaya mengekalkan jawatan naib presiden dimenanginya pada pemilihan 3 tahun lalu. Begitu juga ahli kabinet lain yang kalah. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata kekalahan pemimpin PKR dalam pentadbiran kerajaan itu bukan bermakna pengakhirannya kerana cita rasa pemilihan di pusat mungkin berbeza dengan bahagian. Sementara itu, Azmi menyarankan bekas Timbalan Ketua Menteri Sabah Christina Liu mempertimbangkan untuk bersara daripada politik selepas tewas dalam pemilihan jawatan Ketua PKR Kota Kinabalu hujung minggu lalu. Beliau berkata kehilangan jawatan Ketua PKR Sabah tamparan sangat besar buat Liu dengan hampir 20 daripada 25 ketua bahagian di negeri itu menyuarakan hilang keyakinan terhadap kepimpinannya. Bekas pemimpin Bersatu Mahathir Rais mencadangkan diperluas pengajaran bahasa Tamil dan Mandarin di sekolah kebangsaan susulan rancangan kerajaan menawarkan bahasa beberapa negara ASEAN sebagai bahasa elektif. Beliau berkata dengan mempelajari bahasa lain, rakyat tidak akan kehilangan jati diri, malah membuka peluang saling mengenal, menghormati dan memahami. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.